Minyak dah terpakai. Ada kegunaan lagi kau? Tak ada kot, buanglah. Jangan buang minyak tu. Banyak kegunaannya. Apa kegunaannya? Jom kita tanya cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey, waalaikumsalam. Aman masuk. Kami nak tanya apakah kegunaan contoh minyak terpakai? Okey, minyak terpakai yang mak awak guna kat dapur tu ke? Ya cikgu. Okey, minyak terpakai ni kita boleh buat banyak. Antaranya kita boleh buat sabun. Sabun cuci muka, sabun scrub, sabun pencuci pinggan. Awak nak buat yang mana? Sama boleh cuci pinggan lah. Tak apa, nanti kita ada dalam syllabus. Nanti cikgu ajak kamu nak. Cara untuk membuat sabun pencuci pinggan. Cikgu. Nah, okey. Ya. Okey, all the best. Cikgu, terima kasih. Bahan-bahan yang diperlukan ialah lemon, minyak masak terpakai, soda bikarbonat, larutan KOH, air suling dan bika. Sebagai tambahan, kita juga boleh menambahkan minyak pati dan pewarna tiruan. Sabun ini bukan sahaja membersih secara berkesan, malah juga mesra alam, wangi secara semula jadi dan tidak meresahkan kulit. Proses ini dikenali sebagai saponifikasi. A few moments later. Projek ini memberikan impak positif kepada alam sekitar dengan mengurangkan pembuangan minyak dan menggalakkan amalan 3R kepada kalangan pelajar dan masyarakat. Tahukah anda, minyak masak terpakai yang dibuang ke dalam sinki atau longkang boleh menyumbat paip dan mencemarkan sumber air? Selain itu, sabun pencuci pinggan di pasaran sering mengandungi bahan kimia yang boleh merosakkan kulit dan mencemarkan alam sekitar. Dari segi komersial, sabun ini mudah dihasilkan, murah dan boleh dijual sebagai produk mesra alam kepada masyarakat setempat. Kami percaya bahawa inovasi kecil ini mampu memberi kesan besar kepada dunia jika dilaksanakan secara berterusan. Sabun bijak
Alam terpelihara. Itu saja dari kami. Bye. Acuan. Dari segi komersial, sabun ini mudah dihasilkan, murah dan boleh dijual sebagai